Hari ini saya pun akan pergi beberapa tempat untuk tengok rumah. Jom ikut saya pergi. Saya sudah sampai rumah yang pertama. Saya nak rekomen bagi kawan-kawan saya punya. Yang rumah pertama dekat Taman Cepaka, Johor Bahru. Sebelum kami pergi tengok rumah ini, saya nak tanya kawan-kawan saya, tahu sendiri tapak pinjaman bank ke? Kalau tak tahu, saya akan buat satu video untuk ajar kawan-kawan saya bagaimana kira dan tengok sendiri tapak pinjaman bank, ataupun boleh agak-agak sendiri boleh beli rumah yang berapa harga punya. Jom kami pergi tengok rumah pertama. Rumah yang pertama kami akan punya ialah rumah flat lah. Dia ada dua bilik tiga dengan dua bilik lain. Jom pergi tengok. Saya sudah sampai rumah yang kedua. Saya nak rekomen bagi kawan-kawan saya punya. Rumah kedua dekat Taman Khaitai Maju, Kurai. Rumah ini ialah townhouse punya. Jom kami pergi tengok. Saya sudah sampai rumah yang ketiga. Saya nak rekomen bagi kawan-kawan saya punya. Dekat Taman Saga, Kurai. Jom pergi tengok. Saya sudah sampai rumah yang keempat. Saya nak rekomen bagi kawan-kawan saya punya. Rumah keempat dekat Taman Bunga Gekas. Jom pergi tengok. Saya sudah sampai rumah yang kelima. Nak rekomen bagi kawan-kawan saya punya. Rumah kedua dekat Taman Seraya, Kurai. Jom pergi tengok.